Nama saya Nur Fasya Alika binti Ibrahim, merupakan bekas pelajar SMK Seri Pepatih batch 07 dan telah belajar di Pepatih sejak dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Saya berjaya mendapat 7A, 2B dalam SPM dan sekarang saya menyambung pelajaran saya di Matrikulasi Perak dalam jurusan Sains Komputer. Dalam jurusan Sains Komputer ni dia ada 4 subjek berfokus, iaitu Computer Programming. Kita orang belajar tentang jadual IPO, flowchart, prosedur dan coding, iaitu Python language. Lepas tu database, digital teknologi, dia bukan subjek peperiksaan, tetapi kami kena cipta projek berdasarkan kumpulan. Dan akhir sekali matematik, macam matematik tambahan. Korang janganlah sesekali berputus asa. Walaupun korang tengok perjalanan korang untuk menduduki SPM ni nampak susah, homework tak pernah habis, kelas tambahan sampai malam, kadang-kadang korang study banyak mana pun, hafal banyak mana pun, buat latihan banyak mana pun, kadang-kadang korang still lagi tak tahu cara nak menjawab, bila lagi untuk jawab soalan. Lepas tu korang punya markah pun tak memuaskan hati korang. Korang janganlah jadikan benda tu sebagai pelemah semangat korang, sebab selagi korang tak masuk level Ibnu Haldun untuk menduduki SPM sebenarnya korang masih ada lagi masa untuk mencuba dan terus mencuba. Yang masih tak start apa-apa lagi, korang sepatutnya dah start mulai sekarang. Pertama sekali korang kena datang sekolah, itu adalah kunci utama dia. Dan kedua adalah dengan kata cikgu buat homework. Ketiga, jangan ponteng kelas tambahan. Korang sendiri sebenarnya kena tolong diri korang sendiri. Korang kena tahu cara yang efektif untuk korang belajar. Untuk adik-adik yang dah tahu cara study diorang macam mana, dan ada yang kadang-kadang bangun 4-5 pagi untuk study. Saya doakan korang konsisten buat benda ni sampailah habis SPM. SPM ni memang sangatlah penting, korang memang tak boleh remehkan. Even nanti saya nak isi next UPU dalam bulan 5 untuk sambung degree, masih lagi markah SPM saya dikira. Nama saya Nur Aku Kanadira bersama Aris. Saya itulah KBD. Saya mengambil kos ekonomi. Saya ambil kos pengajar perniagaan. Korang kena belajar betul-betul, dengan main-main apa yang cikgu ajar tu korang kena dengar, ambil catatan ke untuk korang study sebelum SPM. Janganlah dendam dengan cikgu, sebab cikgu tu ialah penaju masa depan kamu. Janganlah skip kelas tu. Skip pun tak mana pun, saya kelab awak kamu seminggu juga tinggal. Benda yang saya paling menyesal, saya kuat tidur dalam kelas dan banyak kali tak datang kelas. So korang janganlah tidur dalam kelas, tak ada faedah pun, buka pun tak ke mana. Dan silap penuh kertas dengan liu. Saya Fasya Nur Farhani binti Fadil. Saya merupakan bekas pelajar tingkatan 6 di SMK Seri Perpatih bagi batch 2024. Dan result SPM saya telah mendapat 5A, 2B dan 2C. Di mana result STPM saya pula, saya telah mendapat CGPA 4.0. Dan kini saya sedang melanjutkan pelajaran saya di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan kepujian dalam pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua ataupun dikenali sebagai TESOL. Cubalah sehabis mungkin, cubalah sedaya upaya anda untuk mendapat result yang terbaik, kerana SPM ni lah yang akan membantu anda di masa hadapan untuk mengubah kehidupan anda. Ingatlah, jika ingin menjadi seorang yang berjaya, maka usahanya bukan biasa-biasa. Saya berumur 29 tahun dan saya merupakan bekas pelajar tingkatan 6 di SMP Seri Perpatih. Saya telah mendapat result untuk SPM adalah 2A dan STPM dapat CGPA 2.92. Untuk sekarang ni, saya sedang belajar di UiTM Selamat dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Pemasaran. Sentiasa berusaha kerana SPM sangat penting untuk diri awak semua, sama ada untuk masa akan datang, untuk awak bekerja, untuk awak masuk universiti, untuk awak sambung diploma atau sebagainya. Sentiasa niat yang mana dengan SPM ni awak dapat banggakan ibu dan ayah awak, cikgu-cikgu, dan yang paling penting adalah untuk diri awak sendiri. Kerana setiap usaha awak yang awak lalui sekarang ni sudah pastinya akan memberikan hasil yang sangatlah baik di masa akan datang. Just trust the process and never give up. Assalamualaikum, salam sejahtera adik-adik, anak-anak calon SPM yang saya kasihi. Nama saya Asrul Nizam bin Abdullah. Saya bekas pelajar Sekolah Menengah Palu 4, kini dikenali sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perpatih. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perpatih ni dari tingkatan 1 hinggalah tingkatan 5. Saya mengambil SPM pada tahun 1995 dan pada ketika itu saya memperolehi keputusan pangkat 1. Jadi selepas SPM, saya berjaya melanjutkan pelajaran saya ke UiTM di peringkat diploma dan juga peringkat ijazah dalam bidang undang-undang.
Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang peguam dan alhamdulillah saya kini berkhidmat di salah sebuah jabatan kerajaan sebagai seorang peguam. Untuk pengetahuan adik-adik semua di sekolah kita ni, sekolah menengah kebangsaan Seri Pepatih ni, kita memiliki cikgu-cikgu yang pakar dan juga mahir dalam bidang masing-masing. Kita amat bertuah sebenarnya sebab berkat dedikasi dan kegigihan guru-guru kita ini, sekolah menengah kebangsaan Seri Pepatih ini telah banyak melahirkan ramai pelajar-pelajar yang berjaya dalam bidang profesional seperti doktor, seperti engineer, accountant dan ahli korporat dari dulu lagi hinggalah sekarang. Baik, pesanan saya kepada semua calon-calon SPM untuk tahun ini, terutamanya kepada anak buah kesayangan saya tu, Aimi Humaira. Ingatlah SPM ni adalah langkah pertama kita. Dengan semangat, dengan keberanian dan dengan kegigihan kita, tentu kita boleh terus melangkah lebih jauh lagi pada masa hadapan kelak. Mak kata pepatah orang Balompet, the future belongs to those who prepare for it today. Okay? Baik, dengan itu saya mengucapkan selamat menjaya, selamat mengambil peperiksaan SPM dan selamat mendapat result yang cemerlang. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pepatih boleh. Assalamualaikum.